Recording in progress. Okey, bismillah. Peristiwa hijrah ke Habsyah dan ke Yathrib, Madinah. Sebelum kita belajar tentang hijrah, kita flashback balik Nabi Muhammad dekat Mekah. Nabi lahir dekat Mekah, membesar dekat Mekah sampai umur 40 tahun. Macam ustaz tahun ni ustaz umur 40. Jadi stay dekat Mekah tu 40 tahun. Kemudian datangnya wahyu, dilantik sebagai rasul. Apabila telah dilantik sebagai rasul, Nabi perlu berdakwah. Dan apabila Nabi berdakwah selama 3 tahun, berdakwah secara rahsia, kemudian Rasulullah berdakwah lagi berapa tahun selepas tu? Selepas tu lah, selepas 3 tahun tu, berdakwah secara terang-terangan. Terang-terangan, maksud dia bila dah dapat wahyu, kena sebarkan Islam ni, Nabi mula dengan kaum keluarga dia dulu, selama 3 tahun. And then selepas 3 tahun, dah ramai dah masuk Islam apa semua, dah makin kuat, makin ramai, maka Allah Ta'ala suruh Nabi dakwah secara terang-terangan. Ajak lebih ramai orang. Ajak lagi ahli keluarga penduduk Mekah dekat Mekah waktu tu. And then ketika berdakwah secara jahriyah, dakwah secara terang-terangan, waktu itulah Nabi Muhammad dan para sahabat mendapat tentangan daripada orang musyrikin Mekah. Mendapat tentangan ni maksud dia apa? Orang tak sukalah, kan? Orang tak sukalah tiba-tiba berdakwah, kita dah ada agama kita yang lama, kita sembah berhala, kita buat benda yang tak baik. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang ajak sembah Allah Taala, suruh tinggalkan benda-benda yang tak baik. Maka masyarakat Mekah marah dekat Nabi Muhammad. Apabila masyarakat Mekah marah, dan apa yang mereka buat ialah mereka memboikot. Memboikot ni maksud dia apa? Boikot tu tak boleh. Jangan jumpa, jangan berurus niaga, jangan berkahwin. Kalau kita nak beli barang, jangan beli barang dengan dia. Jangan jual barang dekat dia. Itu nak ceritanya bagaimana Nabi Muhammad mendapat tentangan ketika di Mekah. Dan apa yang berlaku selepas tu, ada umat Islam yang makin kuat iman dia, dan ada umat Islam yang makin lemah lah iman dia, kan? Bila dah kena seksa, bila dah kena uji, kena cerca, kena boikot. Dan apa yang berlaku ialah Rasulullah mendapat arahan untuk berhijrah. Berhijrah ni maksud dia apa? Berpindah, kan? Keluar dari Mekah, mendapat perlindungan. Jadi kita akan baca Rasulullah ni dia pergi ke mana ni, kan? Kita boleh baca secara umum, oh mungkin nak melarikan diri, oh mungkin nak berlindung, mendapat tempat perlindungan, kan? Ataupun keluar dari Mekah tu untuk menyebarkan agama Islam tu sendiri. Macam tu. Okey, hijrah ke Habsyah. Kita baca kronologi peristiwa hijrah ke Habsyah. Kali pertama dan kali kedua. Ada 2 kali hijrah ke Habsyah. Para sahabat diseksa oleh kaum Quraisy. Kan kita cakap tadi, sahabat kena seksa lah bila dah dakwah terang-terangan. Dan kemudian kali kedua sebelum hijrah, keluarga Rasulullah Bani Hashim dikepung dan dipulaukan. Yeah. And then apa yang berlaku, kan? Apa maksud berhijrah ke Habsyah? Tarikh dia berlaku pada tahun ke-5 kerasulan. Maksudnya lepas 2 tahun berdakwah secara terang-terangan, kemudian Nabi keluar berhijrah ke Habsyah pada tahun ke-5 kan? Ingat tahun ke-5. Kemudian bilangan yang terlibat, berapakah orang yang terlibat? Ada 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. So total 15. Dan ada yang kata 16. Dan tempoh selama 3 bulan. 3 bulan pergi berhijrah dekat Habsyah. Dan ketuanya Uthman bin Affan. Dan juga itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kali kedua berlaku pada tahun ke-7 kerasulan. Maksudnya tahun ke-7 lah, kan? Tahun ke-7. Sumayyah baru masuk, ahlan Sumayyah. Kemudian ada 83 orang. Yang kali kedua 83 orang lelaki dan 18 orang perempuan. So total 101 orang. Dan ketua ketika itu adalah Ja'far bin Abi Talib, iaitu sepupu Nabi Muhammad SAW. Okey, so clear tak? Ada 2 kali.
Nabi berhijrah dari Mekah pergi ke Habsyah. Tahu tak Habsyah ni dekat mana? Habsyah ni dekat Ethiopia. Ethiopia ni dekat benua Afrika. Dia kena seberang laut. Macam itulah. Kemudian sebab hijrah yang kali pertama ni untuk menyelamatkan agama dan diri daripada fitnah dan dizalimi. Maksud dia ialah fitnah dan dizalimi ni maksud dia ialah sebab ujian seksaan tu terlampau berat. Maka supaya tak kena ujian lah, tak kena seksa, maka pergi berlindung dekat negara lain. Kan? Layanan Raja Habsyah Najasyi. Waktu kali pertama pergi tu, ada seorang raja yang adil dan bijaksana. Beliau memberi layanan yang baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat yang pergi berhijrah ni lah. Kan? Nama dia Raja Najasyi. Dan ada perbahasan ulama nak kata sebenarnya Najasyi ni masuk Islam ke tidak. Tu ada perbahasan lah, tu tajuk lain lah. Kan? Dan hijrah yang kali kedua ni sebab dia adalah penyiksaan dan penganiayaan terhadap orang Islam makin hebat. So lebih kurang sama je keadaan dia. Dan sambutan yang baik menolak permintaan kaum Quraisy untuk menangkap orang Islam yang pulang ke Mekah. Maksud dia apa? Waktu tu hijrah kedua tu orang musyrikin Mekah, orang Quraisy dia suruh Raja Najasyi ni tangkap orang Islam. Tapi Nabi Raja Najasyi ni ketua kepada Raja Habsyah tu, maksudnya Raja Habsyah dia tak dengar lah cakap Quraisy Mekah. Okey. Okey, konsep hijrah semasa. Okey. Konsep hijrah semasa ni zaman sekarang ni. Semasa means contemporary. Zaman sekarang ni apa konsep hijrah dia? Dia cerita kat sini dalam buku ni tulis hijrah dalam bentuk perpindahan. Berhijrah dalam menuntut ilmu, mencari pekerjaan yang sesuai dan jika kawasan kediaman tidak selamat. Jadi itu maksud berpindah. Hijrah maksud dia pindah. Nak menuntut ilmu, nanti kalau dah masuk sekolah menengah, kalau nak masuk ke Seremban Girls School, berhijrah lah daripada Kampung Pandan, berhijrah ke Seremban untuk menuntut ilmu. Nanti dah masuk universiti, daripada Kampung Pandan ni berhijrah pergi ke Australia, pergi ke Amerika Syarikat. Tu maksud berhijrah, perpindahan untuk menuntut ilmu atau untuk dapat pekerjaan. Hijrah yang kedua, bentuk yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Maksudnya tidak melakukan maksiat dan perkara haram seperti mencuri dan membunuh. Itu adalah hijrah. Maksudnya hijrah tinggalkan benda-benda yang tak baik. Kan? Ada tak yang bergaduh kat sekolah? Ha, kawan-kawan ni, budak SBU ni. So, berhijrahlah kamu. Tinggalkanlah perangai nak bergaduh dekat sekolah tu. Dengan Azalia ke, dengan Emilia ke, dengan Amy ke, dengan Sumayyah ke. Jangan bergaduh. So, maksudnya meninggalkan larangan Allah Ta'ala daripada bergaduh. Okay. Kemudian hijrah yang ketiga adalah perubahan sikap. Maksudnya meninggalkan sifat-sifat yang mazmumah dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah. Sifat mazmumah, sifat yang tak elok lah. Sifat mahmudah, sifat yang terpuji. So, sifat-sifat yang baik. Jom maksudnya meninggalkan sifat-sifat yang tadi tu meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan. Okey, itu tentang hijrah ke Habsyah. Alright, seterusnya. Hijrah ke Madinah. Okey. Hijrah ke Madinah ni topik yang sangatlah besar. Tapi pendek je dalam buku nota ni. 2 muka surat, 3 muka surat. Okey, Ustaz baca Hijrah ke Madinah. Tahu tak Madinah tu dekat mana? Tahu tak Madinah dekat mana? Sofia, cakap sikit. Madinah dekat mana? Sofia. Dekat mm, dekat Arab Saudi. Okey. Dia duduk atas Mekah ke kat bawah Mekah? Tak tahu. Dekat atas kot.
Kena tengok balik uh, peta. Dia macam Perlis lah. Kuala Lumpur kat tengah-tengah, Perlis kat atas. Macam tu. So kena hijrah naik ke atas. Okey. Nama lama bagi Madinah, Sumayyah. Apa nama lama bagi Madinah? Oh, Cik Sumayyah. Ada tak? Ha. Apa nama lama bagi Madinah? Sumayyah tak jawab. Kita panggil Iris Sofia. Sila jawab, sila jawab. Apakah nama lama bagi Madinah? Nama lama bagi mana? Tak apalah, Ustaz jawab sendirilah. Nama lama bagi Madinah ialah Yathrib. Yathrib. Okey. Ataupun sekarang nama dia Madinah. Lepas Nabi berhijrah, ditukar nama kepada Madinah. Kronologi peristiwa hijrah Madinah. Erti hijrah perpindahan Rasulullah dan orang Islam dari Mekah ke Madinah. Tarikh dia 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kerasulan bersamaan 622 Masihi. Apa maksud tahun ke-13 kerasulan? Maksud dia ialah pada ketika umur Nabi 53 tahun. Maksudnya kan Nabi menjadi Rasul ketika umur 40. Kan tahun ke-13 maksudnya tambahlah 13. 40 tambah 13 jadi 53. Okey, bersamaan 622 Masihi. Okey, sebab hijrah ke Madinah. Kan? So soalan, okey. Tak apa, tak apa. Iris Sofia. No problem. Sebab hijrah ke Madinah. Yang pertama, orang Islam diseksa dan ditindas oleh kaum Quraisy. So maksudnya walaupun dah berhijrah ke Habsyah 2 kali, orang kafir Mekah masih lagi seksa orang Islam. Kemudian pembesar Quraisy merancang membunuh Rasulullah. Sebab tu dia kena berhijrah. Sebab dia nak bunuh Nabi. Kemudian satu strategi dakwah Rasulullah, maksudnya hijrah juga adalah satu strategi dakwah. So selain daripada orang nak bunuh umat Islam, nak bunuh Nabi, Nabi juga perlu berhijrah untuk kembangkan lagi Islam. Itu strategi dakwah. Penurunan wahyu daripada Allah. Maksudnya ada wahyu lah. Allah Ta'ala suruh berhijrah. Kemudian, orang Islam Madinah bersedia menerima kedatangan muslimin Mekah. Maksud dia ialah orang Madinah tu sendiri panggil Nabi datang. Kan? Orang Madinah panggil Nabi datang. Iaitu siapa orang Madinah ni? Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj. Okey. Yang keenam, penduduk Madinah memberi jaminan keselamatan. Jadi orang Madinah adalah panggil Rasulullah dan dia menjamin Rasulullah akan selamat dan melantik Rasulullah jadi ketua dekat Madinah. Okey, peristiwa yang berlaku ketika hijrah. Ni peristiwa-peristiwa ni dia macam cerita lah kan. Kalau kita baca cerita ataupun tengok filem, ada filem tentang hijrah Rasulullah, ada filem dia. Boleh carilah dekat YouTube kan, kisah sirah Nabi Muhammad. Okey, 12 orang pemuda Quraisy dilantik untuk mengepung rumah dan membunuh Rasulullah. Maksudnya waktu tu orang kepung rumah Nabi nak bunuh Nabi. 12 orang. Kemudian tempat tidur Rasulullah digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan tempat tidur Nabi itu, katil Nabi itu, tempat tidur Nabi itu, rupa-rupanya bukan Nabi yang baring situ. Sayyidina Ali yang baring kat situ. Dan orang tanya, macam mana pula Rasulullah diganti dengan Sayyidina Ali? Bukankah Ali waktu tu dia budak-budak lagi? Rupa-rupanya Ali dah besar lah. So tubuh badan dia lebih kurang macam tubuh badan Nabi. So bila dia baring tu nampak macam Rasulullah tengah baring juga kat situ. Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari bagi mengelakkan ditangkap oleh Quraisy. Maksud dia bila mana Rasulullah keluar dari rumah dia, Rasulullah tak terus pergi ke Madinah. Rasulullah pergi cari Gua Thur, menginap selama 3 hari. Check in dulu. Check in dulu 3 hari. Macam kita ni lah, kalau kita nak daripada KL, kita nak terus pergi ke Kedah, kan? Orang tengah tangkap kita, orang nak tangkap kita ni.
Kita terus lari lagi ke Kedah. So orang akan jumpa kita lah. Mungkin jumpa kita dekat Rawang ke, dekat Sungai Buloh ke. Tapi apa yang kita buat? Kita tak terus pergi ke utara. Kita turun dulu pergi ke Seremban. Kita pergi Seremban dulu, kita menyorok 3 hari kat situ. Jadi orang cik tak jumpa. Mana ni? Sofia ni menyorok kat mana ni? Nak pergi. Kan? Kata nak lari ke Kedah tapi tak jumpa. On the way nak ke Kedah tu tak jumpa. Sebab dia pergi menyorok dulu dekat Seremban. So macam tu juga Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq. Dia dari Mekah dia tak terus pergi ke Madinah. Dia pergi dulu cari Gua Thur. Duduk situ selama 3 hari. Dengan izin Allah, musyrikin Quraisy tidak dapat menemui Rasulullah kerana terdapat sarang burung merpati dan sarang labah-labah di pintu gua yang masih elok keadaannya. Okey, yang ni peristiwa Rasulullah dalam Gua Thur. Maksud dia, dekat pintu gua tu ada binatang iaitu labah-labah. Dia tutup pintu gua tu. Dia buat rumah dia, dia buat sarang dia. Seolah-olah rumah apa gua tu macam tak ada Nabi kat dalam tu. Macam tak ada orang kat dalam tu. Jadi, tentera Quraisy ni, orang Quraisy ni, dia lalu lalang kat depan tu macam, ni gua. Tapi macam tak ada orang kot sebab nampak labah-labah kat situ. Dan ada sarang burung dekat situ. Kan? Dan ketika tu juga diriwayatkan ada cicak. Cicak dia menjerit-jerit waktu tu. Dia kata cicak tu bagi isyarat kepada Quraisy bahawa ada Rasulullah kat dalam tu. Sebab tu kalau siapa pernah belajar, kita disunatkan untuk membunuh cicak. Setelah itu Nabi meneruskan perjalanan ke Madinah dan telah berhenti di suatu tempat untuk membina masjid iaitu Masjid Quba, masjid pertama dalam Islam. Jadi bila dah lepas 3 hari Rasulullah pun keluar pergi ke Madinah dan sebelum sampai ke Madinah akan jumpa satu tempat nama dia Quba dan Rasulullah membina masjid dekat situ. Jadilah Masjid Quba tu masjid yang pertama dalam Islam. Masjid yang pertama. Siapa yang pernah pergi umrah, Ustaz pernah pergi. Memang pahala dia besar lah. Maksudnya kalau kita uh, dari Madinah tu, kita solat dekat Masjid Quba tu, kan, pahala dia sangat besar lah. Kan, seolah-olah mengerjakan umrah jugalah. Kan. Dan pada 12 Rabiul Awal, 13 tahun sebelum hijrah, rombongan Nabi selamat tiba di Madinah. Okey. 13 tahun selepas kenabian lah. Okey. Cara sambutan penduduk Madinah. Keluar beramai-ramai menunggu kedatangan Rasulullah dan sahabat disambut dengan penuh kasih sayang dan gembira sambil bernasyid. Tahu tak nasyid apa? Tahu tak nasyid apa? Nasyid tu. Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina. Telah datang kepada kami bulan, kan, yang indah. Maksudnya dia dalam syair tu mengatakan Nabi Muhammad ni indah. Soalan, kalau Masjid Quba tu masjid pertama, Masjidil Haram tu apa pula? Masjidil Haram tu adalah masjid yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maksudnya Masjidil Haram tu masjid pertama jugalah. Maksudnya sebelum Rasulullah ada lagi, Masjidil Haram tu dah ada dah. Kan? Tetapi yang kita kata ni masjid pertama dalam Islam tu adalah Masjid Quba yang Nabi Muhammad dirikan. Macam tu. Tahu tak haram tu maksud dia apa? Haram tu maksudnya haram lah. Haram melakukan benda-benda yang tak baik dalam masjid tu. Nak ceritanya sucinya masjid dekat Mekah tu, yang ada Kaabah tu suci, maka disebut masjid tu sebagai Masjidil Haram. Sama juga Masjid Madinah pun dia juga sebagai Masjidil Haram juga sebenarnya. Sebab tu ada istilah uh, Al-Haramain, Khadimul Haramain. Dua tanah haram. Iaitu tanah haram di Mekah yang ada Kaabah tu dengan tanah haram di Madinah, kan? Tanah haram ni maksud dia tidak boleh orang kafir masuk ke dalam tanah tersebut. Tak boleh masuk tau. Okey. Orang nak buat jahat tak boleh, nak berperang tak boleh.
nak buat orang kafir nak masuk pun tak boleh. Okey. Okey, kita kata tadi orang Madinah dia syair, dia sambut Rasulullah, dia sangat gembira, gembira Rasulullah datang. Orang Islam mempelawa Rasulullah tinggal di rumah mereka dan baginda menerima pelawaan tersebut. Satu pandangan dibuat bagi menentukan rumah siapa yang terpilih untuk Rasulullah. Baginda membiarkan unta yang dinaikinya berhenti. Akhirnya unta tersebut berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, tahu tak kisah ni? Kisah dia lah. Semua cakap, ya Rasulullah datanglah rumah aku. Rasulullah datang rumah aku kan. Rasulullah buat apa? Dia naik unta dia, dia turun unta dia, dia biarkan unta dia jalan sendiri. Dia jalan 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 unta dia. Lain kali unta dia berhenti kat mana? Berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia seorang sahabat. Nama dia Abu Ayyub, bapa kepada Ayyub. Abu Ayyub Al-Ansari ni punya hebat dia, dia meninggal ketika dia nak pergi ke Konstantinopel, nak pergi ke Turki. Waktu tu zaman Khilafah Umayyah lah kan. Maksud selepas Rasulullah meninggal lah. Zaman Khulafah Rashidun kot. Kan? Dia nak menyebarkan Islam sampai ke Konstantinopel. Dia nak membebaskan Konstantinia kan. Konstantinopel dekat dekat Turki. Semasa di Madinah, Rasulullah membeli sebidang tanah lapang kepunyaan dua orang anak yatim Bani Najran dan membina sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah bina masjid dekat situ. And then apa yang berlaku di ketika tu? Persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor. Muhajirin ni maksudnya apa? Orang yang muhajir, hijrah, orang yang berhijrah dari Mekah. Al-Ansor ni orang yang duduk di Madinah, iaitu kaum Aus dan Khazraj. Suku kaum Aus dan Khazraj. Okey, Muhajirin sahabat yang berhijrah di Madinah, dari Mekah ke Madinah. Ansor adalah penduduk Madinah, iaitu suku Aus dan Khazraj yang memeluk Islam dan membantu perjuangan Rasulullah. Okey, persaudaraan ni maksud dia apa? Kalau dalam bahasa Arab nama dia ta'akhi. Dia memperukhuwahkan, mempertautkan ukhuwah persaudaraan antara orang Mekah dengan orang Madinah. Itu yang Rasulullah buat. Apa yang Rasulullah buat? Yang pertama tadi, membina masjid. Rasulullah beli tanah dan bina masjid, jadi Masjid Nabawi. Kemudian apa yang Rasulullah buat? Rasulullah mempersatukan. Ialah ada kaum yang datang dari Mekah. Ada orang yang memang penduduk Madinah. Jadi Rasulullah baikkan dia orang ni. Apakah yang Rasulullah buat? Hubungan antara seluruh umat Islam yang dibina atas dasar akidah yang sama tanpa mengira perbezaan bangsa dan keturunan. Ialah satu asal daripada Madinah, ada yang asal dari Mekah. Jadi disebabkan Islam mereka bertemu dan mereka dipersaudarakan. Sebab-sebab Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Yang pertama, supaya agama Islam dapat disebarkan dengan lebih meluas. Untuk menyatupadukan masyarakat Islam tanpa mengira penduduk asal atau pendatang. Yang ketiga, mewujudkan suasana yang aman dan tenteram. Yang keempat, mengelakkan orang Muhajirin berasa terasing untuk memulakan kehidupan baharu. Yang kelima, mengelakkan rasa pilu dan hiba orang Muhajirin yang meninggalkan kampung halaman mereka. Ialah dia bukan penduduk asal Madinah, dia datang dari jauh. Tiba-tiba dia macam sedih. Dia rasa macam, ni bukan kawasan aku kan. Tapi apa yang Rasulullah bagi mereka mesra supaya jangan rasa terasing. Buat macam rumah sendiri, buat macam rumah sendiri. Macam tu. Bentuk bantuan yang diberikan oleh Ansar kepada Muhajirin. Yang pertama, harta, tenaga, makanan dan tempat tinggal. Maksudnya memang tolong betul ni. Kan? Contohlah orang datang rumah kita kan. Cakap nak apa? Nak baju, ambil baju. Nak apa? Nak duit, ambil duit. Nak apa? Nak 6-7. Ambil 6-7. Contoh. Nak tempat tinggal, nak tempat tidur. Baring sini. Macam tu. Punyalah orang Ansar ni mengalu-alukan orang Muhajirin yang walaupun tak kenal. Tetapi kenapa bagi juga? Sebab Islam. Nabi Muhammad suruh. Kan? Reaksi golongan Muhajirin terhadap bantuan Ansar. So, apa yang orang Muhajirin ni buat? Menerima bantuan sekadar yang diperlukan sahaja, iaitu sebagai modal untuk memulakan perniagaan. Selebihnya mereka usahakan sendiri. Jadi orang yang datang dari Mekah ni tak adalah dia ambil semua.
Kan? Dia pun ambil sekadarnya je lah. Kan? Iktibar persaudaraan. Apakah pengajaran? Iktibar ni pengajaran. Antara persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Yang pertama, persaudaraan dalam Islam tidak mengira bangsa dan keturunan. Yang kedua, kita hendaklah saling menyayangi dan membantu sesama Islam, sesama insan. Yang ketiga, menyedari kepentingan persaudaraan dalam Islam. Yang keempat, pengorbanan masa dan tenaga diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang makmur. So benda tu kita faham ni lah kalau kita apa hikmah kalau soalan kata apa pengajaran daripada persaudaraan Aus dan Khazraj ataupun Muhajirin dan Ansar. Pengajaran dia ialah mestilah tidak mengira warna kulit, tidak mengira latar belakang. Hendaklah saling menyayangi, saling membantu ataupun hendaklah mengutamakan Islam ataupun perlulah berkorban membantu orang lain. Something like that lah. Okay. Oh, dah habis dah tentang hijrah Madinah dan hijrah ke Mekah. Ada lagi 15 minit. Kita sambung lagi sikit. Mukjizat Nabi, pengertian Al-Quran, dan Isra' dan Mi'raj. Okey, ada soalan tak untuk peristiwa hijrah ke Habsyah dan juga hijrah ke Madinah? Ha. Peristiwa ni, dia sirah ni, kita kena tahu dulu apakah peristiwa dia. Peristiwa, event, that event we have to know why it is happen. Kenapa berlakunya hijrah? And then what is the hijrah? Apa maksud hijrah itu sendiri? Kenapa ke Habsyah? Apa yang berlaku dekat sana? And then the lesson of the hijrah. Apakah pengajaran daripada hijrah tu? Itu kita kena faham. Nanti boleh baca balik Okey, seterusnya kita masuk sikit mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat ni apa? Mukjizat. Ustaz nak tanya Azalia, Azalia. Tahu tak mukjizat tu apa? Mesti dah pernah belajar kan Azalia? Ha, Hmm, tak ingat. tak ingat. Mukjizat ni dia super power. Super power. Super power ni maksud dia apa? Dia nak melemahkan musuh. Mukjizat ni asal kata dan ajaza. Ajaza ain jim zai. Ajaza ajaza ni lemah. Jadi mukjizat ni dia melemahkan musuh. Melemahkan musuh ni maksud dia apa? Maksudnya nak cerita Nabi Muhammad ni hebat. Nabi Muhammad dia ada super power extra. Super power tu istilah kita lah. Tapi bukanlah super power macam boleh tembak guna mata semua tak ada lah macam tu. Tapi nak ceritanya apa yang Nabi ada itu menyebabkan orang rasa kalah dengan Nabi. Okey, so apa benda mukjizat Nabi ni? Apakah super power yang Nabi ada? Kita tengok tajuk ni. Pengertian mukjizat dari segi bahasa melemahkan atau mengalahkan. Kan Ustaz cakap ni mengalahkan. Maksudnya Nabi ni hebat. Dia ada super power dan melemahkan musuh dia. Dari segi istilah perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul. Maksud dia perkara luar biasa, benda yang pelik dan diberikan Allah kepada Rasul untuk melemahkan musuh. Biasa kita dengar Nabi belah bulan, keluar air daripada tangan Nabi. Apa lagi mukjizat Nabi? Al-Quran. Al-Quran tu sendiri mukjizat. Ha. Okey? Okey, tujuan mukjizat. Yang pertama, menyokong para rasul dengan bukti yang boleh menutup mulut dan mematikan hujah orang kafir. Yalah Nabi kan berdakwah, kan, ajak kepada Islam, tapi orang orang kafir kata, apa lah Nabi ni tipulah apa semua kan. Tiba-tiba Rasulullah Nabi Muhammad keluarkan mukjizat dia, keluarkan hujah dia. Terdiam terus. Itu maksud mukjizat. Itu tujuan dia. Yang kedua, menggagalkan tindakan orang kafir yang menentang dakwah para rasul. Maksudnya orang orang kafir dia nak lawan dan dengan mukjizat tu akhirnya kalahlah orang kafir tadi ni. Yang ketiga, membuktikan kebenaran ajaran para rasul. Membuktikan kebenaran. Maksudnya nak cerita memang Nabi ni betul. Nabi apa Nabi cakap ni memang betul. Kena percaya. Sebab ada mukjizat.
pembahagian mukjizat. Yang pertama, mukjizat maknawi, yang kedua mukjizat hissi. Apakah mukjizat maknawi? Secara maknawi, maknawi ni maknalah kan. Yang pertama, mukjizat yang tidak dapat dilihat dengan mata tetapi boleh difahami dengan akal. Tak nampak kan. Tapi boleh difahami dengan akal. Contoh Al-Quranul Karim. Yang kedua, contoh kedua adalah Isra' dan Mi'raj. Kan, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tak boleh lihat dengan mata. Tapi Al-Quran tu boleh lihat dengan mata lah, dia punya Al-Quran tu sendirilah kan. Tapi mafhum dia, kefahaman dia, macam tu. Kemudian mukjizat hissi. Mukjizat yang dapat dilihat melalui mata kasar. Contohnya yang pertama, bulan terbelah dua. Yang ni Nabi Muhammad pernah buat. Bulan terbelah dua. And then matahari lambat terbenam. Yang ketiga, keluar air dari celah jari Nabi Muhammad. Yang ni kita wajib percaya kan, wajib kita percaya Nabi Muhammad ada superpower, ada mukjizat ni, superpower ni. Superpower apa? Bulan terbelah dua, matahari lambat terbenam, dan keluar air daripada jari jemari Rasulullah. Sahabat boleh minum air, boleh minum air dan boleh beruduk daripada air yang keluar tu. Baik. Seterusnya perbezaan antara mukjizat dengan sihir. Okey, sihir ni apa pula ya Allah? Sihir ni apa? Sihir pun benda luar biasa juga. Benda yang pelik-pelik juga ni, super power juga kan. Tetapi beza dia adalah mukjizat perkara luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada Rasul. Perkara yang sihir ni pula perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia, boleh dipelajari oleh manusia. Maksudnya manusia belajar macam mana nak sihir orang lain. Kan? Cucuk jarum dekat patung ke, tu dia guna ilmu-ilmu sihir lah. Kan? Macam dalam filem Munafik semua tu kan. Kemudian mukjizat ni tidak boleh dipelajari oleh manusia walaupun Nabi atau Rasul itu sendiri. Maksudnya mukjizat ni Allah Ta'ala yang bagi. Bukannya kita kena baca zikir sekian-sekian untuk dapat mukjizat. Tak boleh. Dan kalau sihir ni pula mengamalkan sihir boleh membawa kepada syirik. Kenapa syirik? Syirik ni maksud dia menduakan Allah Ta'ala. Maksud dia sebab dia menyembah syaitan. Dia guna ilmu hitam. Dia guna iblis untuk buat kuasa-kuasa yang luar biasa ni. Jadi sihir ni adalah benda luar biasa yang menggunakan benda-benda selain daripada Allah Ta'ala. Dia belajarlah, kena minum air darah ke, Allahuakbar, Ustaz tak tahulah. Kena pakai jarum ke, kan? Ada zikir-zikir memanggil roh-roh tertentu ke, kan? Itu memang dah syirik lah, kan? So, itu namanya syirik, kan? Kalau mukjizat ni memang Allah Ta'ala yang bagi. Kisah keangkuhan Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Yang ni cerita tentang mukjizat Nabi Musa, iaitu tongkat. Pada satu hari, Nabi Musa dipanggil oleh ahli sihir Fir'aun untuk menunjukkan kehebatan masing-masing. Ahli sihir Fir'aun telah menukarkan tali menjadi beberapa ekor ular. Nabi Musa memohon pertolongan Allah. Dengan izin Allah, tongkat Nabi Musa bertukar menjadi seekor ular yang besar. Ular Nabi Musa menelan ular-ular ahli sihir Fir'aun. Namun begitu, Fir'aun tetap mengatakan bahawa Nabi Musa adalah ketua ahli sihir. Tahu tak apa yang berlaku dekat ahli sihir tu? Ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun tu dia sujud kepada Nabi Musa. Dia kata, kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Sebab kan dia ahli sihir. Tiba-tiba, tongkat Nabi Musa tu boleh makan dia orang punya ular tu yang diperbuat daripada tali tu. So maksudnya dia orang kata kami pandai sihir, tapi apa yang Nabi Musa buat tu itu bukan sihir. Itu memang kuasa yang lebih hebat. Maksudnya kuasa Allah lah kan, mukjizat lah. So dia pun akhirnya sujud kepada Nabi Musa. Maksudnya kami amanah bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan juga Tuhan Nabi Harun. Maka berimanlah mereka. Tetapi apa yang dibuat oleh Fir'aun? Fir'aun dia pun ikat mereka ni, salibkan, dia potong tangan kanan,
potong kaki kiri, potong tangan kiri, potong kaki kanan. Dia bersilang. Dia potong tangan dengan kaki tu secara bersilang. Nak ceritanya Nabi Musa, Firaun ni dia marah sangat sebab ahli sihir dia kalah kepada Nabi Musa. Kemudian ahli sihir dia beriman kepada Nabi Musa. So pengajaran daripada cerita ni, mukjizat boleh mengatasi apa sahaja kerana mukjizat ialah hak Allah Ta'ala dan tidak boleh dipelajari oleh sesiapa. Sekiranya Allah mengkehendaki sesuatu maka jadilah ia. Itu tentang mukjizat. And then seterusnya dia cerita tentang Al-Quran. And then penurunan Al-Quran. Lepas tu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, Ustaz masuk sikit sebelum Isra' dan Mi'raj. Kita habiskan pasal Al-Quran ni. Okey. Clear tak ni? Okey tak ni? Ustaz ajar okey tak ni? Faham tak ni? Kalau tak faham bagi tahu. Okey, nak dengar. Faham ke tidak? Jawab sekarang. Type ke? Suara ke? Tak dengar, Ustaz tak dengar. Okey, faham, faham, faham. Bagus, bagus. Kan? Faham. Okey. Dia untuk cemerlang dalam UPKK, Ustaz cakap apa? Kena seronok belajar. Seronok baca. Bagi faham. Kan? Bila dah faham, insya-Allah senang akan masuk dalam periksa. Dia masalah dia sebab banyak. Kan? Daripada tahun 3, tahun 4 dan tahun 5. Dan kena belajar semua. Tak apa, kita ulang kaji sama-sama. Okey, lagi 5 minit lagi. Okey. Pengertian Al-Quran, ciri-ciri Al-Quran, kalam Allah yang menjadi mukjizat kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi nak cerita tentang apakah mukjizat Nabi? Al-Quran lah. Kan? So Al-Quran adalah kalam Allah. Kan? Kalam Allah ni kata-kata Allah Ta'ala lah. Kan? Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Diturunkan dalam bahasa Arab. So kena pandai bahasa Arab. Membacanya ialah ibadah dan diberi pahala di dunia dan juga di akhirat. Kalau nak pahala, baca Quran. Kemudian diturunkan pada 17 Ramadan. Maksudnya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kekal hingga hari kiamat. Al-Quran tu, mukjizat Nabi tu, walaupun Nabi dah meninggal, mukjizat tu kekal sampai hari akhirat. Kita dapat ni, Quran ni, kita dapat Quran ni Nabi dapat tau. Quran ni turun dekat Nabi. Nabi baca, sahabat tulis, sahabat hafal, sahabat buku kan. Dan sampai kat kita pada hari ni. Hebat tak Quran ni? Dan Allah Ta'ala jaga. Banyak usaha untuk untuk tipu Al-Quran. Dia buat ayat surah gajah lah kan. Surah Al-Fil kan. Macam-macam lah dia edit Al-Quran ni, tetapi akhirnya orang akan jumpa juga, oh sebenarnya ni Quran yang diseleweng. Kan? Sebab Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala akan jaga Quran ni sampailah hari akhirat. Keistimewaan dan kelebihan Al-Quran. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang indah. Al-Quran sentiasa terpelihara keasliannya. Al-Quran tidak dapat ditiru. Al-Quran merupakan penunjuk kehidupan manusia. Petunjuk kehidupan manusia. Kelebihan baca Al-Quran, menenangkan fikiran dan jiwa. Siapa yang stres-stres tu, baca Quran. Yang menang chess ke, yang kalah chess ke, kena baca Quran. Sentiasa mendapat petunjuk Allah. Mendapat ganjaran dunia dan akhirat. Hidup sentiasa diberkati. Kena pandai baca Quran semua-semua ni. Okey, tentang penurunan Al-Quran. Ada 2 peringkat. Yang pertama, diturunkan Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Bertepatan dengan surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Itu daripada Lauh Mahfuz pergi ke Baitul Izzah. Ustaz, Lauh Mahfuz ni apa Ustaz? Tu Allah Alam lah. Daripada Allah Ta'ala punya tempat kat atas tu. Allah Alam, tak tahu kat mana. Atas ke bawah ke. Tapi maksud dia Lauh Mahfuz. Sampai ke Baitul Izzah. Langit dunia. Penurunan yang pertama tu, itu namanya penurunan kali pertama ketika 17 Ramadan. Dalam surah Inna anzalnahu
fi lailatul, kami turunkannya pada malam Al-Qadar. Kan? Sorry, bukan 17 Ramadan. Turun pada ialah malam Al-Qadar lah. Lailatul Qadar. Peringkat yang kedua, diturunkan oleh Allah dari langit dunia kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril secara berperingkat selama 23 tahun. 23 tahun. Iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Wahyu yang pertama apa? Iqra' bismi rabbik. Itu ayat yang pertama turun kepada Nabi. Itu ayat yang menyatakan bahawa Rasulullah itu sebagai Rasul. So 23 tahun Yang pertama tadi Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dengan daripada Baitul Izzah pergi kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun, sikit-sikit dia turun. Dan hikmah penurunan Al-Quran secara berperingkat, kenapa turun sikit-sikit? Sebab yang pertama nak menanamkan akidah dengan sempurna, untuk mengiringi peristiwa dari masa ke semasa, untuk membuktikan tentang mukjizatnya Al-Quran, untuk membuktikan bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Itu tentang Al-Quran. Ada satu lagi tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, dan juga tentang jihad para sahabat. Pendek je ni. Tapi Ustaz rasa itu sahaja pada malam ni. Boleh tengok balik video ni supaya untuk murajaah, untuk ulang kaji. Kita akan sambung hari apa Khamis ikut jadual lah kan? Ikut jadual Sirah tahun 4. Jadi Ustaz rasa itu sahaja untuk malam ni. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Minta maaf kurang lebih. Sama-sama kita ulang kaji, belajar seronok-seronok supaya kita boleh dapat 9A dalam UPKK nanti. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah.